ke dalam, kita masuk di dalam kitab Nahwu Al-Wadih. Ini dikarang oleh Mustafa Amin dan juga Ali Al-Jarum. Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Sekarang ni kita dah faham kan jumlah mufidah ni apa? Iaitu jumlah yang lengkap, yang ada makna yang lengkap. Sama ada dia jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Okay, yang pertama, al-amsilatu. Okay, dia bagi contoh dulu. Al-bustanu jamilun. Kebun itu cantik. Dia lengkap tak subjek dan predikat dia? Dia lengkap. Al-bustan ni dia subjek, jamil ialah predikat. Kita boleh faham tak makna ayat ni? Ya, kita boleh faham. Sebab apa? Sebab subjek dan predikat dia dua-dua ada. Mufidah tak? Ya, dia mufidah. Yang kedua, asyamsu tali'atun. Matahari terbit. Matahari tu dia ada. Jadi matahari ni dia subjek dan tali'ah ini predikat. Ataupun kita cakap dalam bahasa Arab lah kan, mubtada, tali'ah, khabar. Bustan tadi ni mubtada, yang ini khabar. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma ni mencium, menghidu ya. Menghidu Ali bunga, sebuah bunga, sekuntum ya, sekuntum bunga. Jadi ada bunga ni. Lepas tu Ali macam wanginya. Jadi Ali ni dia mencium ataupun dia menghidu sekuntum bunga. Kita tengok sini. Okay, syamma ni ialah, kita cek syamma ni fi'il. Syamma ni fi'il. Ali ni fa'il. Sebab dia yang melakukan perbuatan tersebut. Wardatan ni ialah maf'ulun bihi, iaitu dia yang terkena kesan daripada perbuatan Ali.